Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh barakah ini, tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung teks kuliah subuh kita, iaitu Mabadiul Islam, asas-asas Islam, yang disusun oleh Abul A'la Al-Maududi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita masih lagi menyambung pada pasal ketiga, iaitu kenabian, ataupun kita panggil nubuwah, kenabian, di bawah tajuk kecil hakikat kenabian. Kata Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Adapun orang yang mempunyai kekuatan ilmu, fikiran, dan yang mempunyai kemampuan politik dan pimpinan, jumlahnya kecil. Dan yang paling kecil jumlahnya dari semuanya ialah orang yang mempunyai kecerdasan yang sempurna dan kemahiran yang tunggal dalam sesuatu bidang yang khas. Ini disebabkan oleh kerana amal mereka akan membebaskan manusia berabad-abad lamanya daripada berhajat kepada ahli-ahli yang serupa dalam bidang ini. Tetapi apakah telah memadai bagi memenuhi keperluan jenis manusia dan kebahagiaan hidupnya di dunia ini, jika sudah ada di antara manusia itu orang-orang yang mahir di dalam ilmu kejuruteraan, ilmu pasti, mana ilmu hisab dan sebagainya, ilmu kimia, undang-undang, politik, ekonomi, dan ilmu-ilmu yang lain. Sekali-kali tidak ada satu perkara yang manusia berhajat kepadanya lebih besar dan lebih kuat daripada hajatnya kepada seluruh ilmu yang tersebut itu, iaitu hendaklah ada di kalangan manusia orang yang membimbing tangannya dan mengajarinya kepada jalan Allah yang lurus benar. Bahawa semua cerdik pandai dalam ilmu yang tersebut itu mengajar manusia mengenal apa yang diperlukannya di dunia ini, mengajarnya jalan yang harus ditempuh untuk mengambil manfaatnya. Tetapi keperluannya yang lebih kuat dan lebih besar ialah kepada orang yang menerangkan kepadanya siapa pemiliknya, siapakah yang telah mengurniakan kepadanya benda-benda yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan apakah keradaan pengurnia itu, sehingga ia mencapai kejayaan yang abadi, yang diyakini dalam menjalani hidupnya yang bersesuaian dengan keredaan. Baik, tuan-tuan muslimin, muslimat, tetamu Allah, tetamu Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, tuan kitab kita Syekh Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahawa dalam kelompok manusia ini, orang-orang yang berkemahiran tertentu ini bilangan dia semakin mengecil. Orang pakar tu, mana yang ramai itu, yang biasa-biasa tu ramai. Kemudian yang pakar tu pula sikit. Di antara yang pakar-pakar, kemahiran yang tertentu pula tidak ada pada yang sedikit tu, lagi sikit. Adakah memadai, cukup manusia menjadi bahagia di dunia ini jikalau bukanlah dia seorang yang mempunyai ilmu yang khusus itu, bahkan ramai lagi? Jawab dia tak cukup juga. Tak cukup. Dan yang paling penting daripada ilmu-ilmu tersebut, pakar-pakar tersebut, maka berhajat kepada manusia yang lebih mengetahui maklumat dunia itu, kepada mereka yang lebih mengetahui kepada manfaat yang lebih kekal, iaitu akhirat.
dunia ni sementara sifat dia. 100 tahun. Yang tu pun jarang kita nak jumpa dah. Ya. Khalidnya 60-70. Yang ni disebut, disabda sendiri oleh Nabi kita SAW. Umur umat Nabi ni pendek. Berbeza dengan umat Nabi-Nabi dahulu. Ada yang hidup hingga ribuan tahun. Atau bayangkan hidup 1000 tahun. Okay. Lama. Itu pun pendek juga. Contoh Nabi Nuh alaihi wassalam. Dia mengajak kerja berdakwah, kempen orang ni kepada Islam, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, kekufuran 950 tahun. 950 tahun lailan wa nahar. Malam dan siang kerjanya mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada iman. Mengajak manusia kepada Islam. Tetapi Allah Ta'ala uji beliau bahawa yang mengikuti menjadi pengikut dan beriman, riwayat mengatakan tidaklah sampai 100 orang. Bilangan secara tepat wallahu a'lam, tapi bilangan tak sampai 1. Berdakwahnya bukan main. 950 tahun. Nak bawa manusia supaya manusia itu bahagia dan apa yang mereka buat laksana itu Tuhan redha. Dan ini menyebabkan seseorang itu kekal dalam nikmat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia walaupun hebat tara mana dalam bidang lain, maka dia perlu kepada satu orang yang boleh memimpinnya, yang boleh membimbingnya, untuk memberitahu apa-apa ilmu yang ia pakar sebenarnya siapa yang buat. Kamu hebat ilmu astronomi. Siapa yang buat astronomi? Angkasawan tu siapa buat? Mereka yang pakar dalam bidang ilmu laut. Baik, kita nak tanya orang yang pakar laut tu siapa buat? Hatta di barat sana geran yang banyak untuk mengkaji sesuatu benda. Hatta lipas orang buat sampai PhD. PhD tentang seekor lipas. Lipas dia pun buat. Tapi dia ada ilmu berkaitan dengan lipas ni, PhD. Lipas ni hidup berapa lama? Dia membiak berapa ramai, berapa banyak? Dan spesies lipas ni ada berapa jenis? Dia tidur macam mana? Dia berguling macam mana? Semua dia kaji. Lipas ni. Maka dia pun bangga atas muka dunia ni tak ada orang ilmu PhD lipas. Contoh ada ilmu PhD lipas. Kita nampak lipas kata ketuk mati gitu lah. Lepas tu beli ubat lipas dalam Shopee, tahu ada kata tu je kita. Lebih pada tu kita pun tak fikir. Lipas ni beranak kat mana, apa dimakan sebenarnya. Mana kita tak kaji sampai tahap tu. Orang ada PhD. PhD lipas, PhD cicak, PhD nyamuk. Orang kaji. Tetapi sayang dan malangnya, walaupun dia tahu selok-belok dari sudut fizikal, zahir, apa yang ia kaji, tetapi dia terhijab dan tertutup. Siapakah yang membuat lipas? Lipas tu siapa cipta? Dan kenapa Tuhan cipta lipas? Begitulah makhluk-makhluk yang lain. Dia lupa. Dia ingat dia hebat kaji lipas. Hebat kaji bulan bintang. Kamu nak tahu siapa buat bulan bintang tu? Siapa buat? Waktu itu manusia mula berfikir. Bila mana berfikir, maka dia akan mencari kebenaran. Maka siapa tugas ni? Tak lain tak bukan yang membimbing manusia pimpin ialah Nabi dan Rasul. Kenapa tuan? Sebab ilmu mereka ini bukan mengkaji. Nabi Rasul ni bukan ilmu yang didapat melalui kajian, tetapi ilmu yang didapati melalui sumber ialah yang menciptakan alam ini. Sebab tu ilmu yang dibawa oleh
Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ini tidak ada orang yang boleh tandingi. Sebab direct daripada Allah. Bukan daripada kajian dan pengamatan kehidupannya, pengalaman dia, tidak. Allah yang bagi tahu. Jadi sebab tu ilmunya hebat. Dan ilmunya tepat. Dan siapa yang pegang ambil ilmu ini, maka dia akan selamat dunia dan selamat akhirat. Kenapa? Karena ilmu yang kita ambil ialah Tuhan yang buat benda. Kita ambil ilmu daripada sumbernya, puncanya. Dan siapakah yang menggunakan kemampuan akal lawak untuk mengkaji ke tahap itu? Ya? Tak ada Tuhan, bukan orang. Tetapi Tuhan. Ini. Dan tidak ada manusia boleh mengetahui apa-apa amalan yang Tuhan langit bumi ini setuju. Suka redha. Melainkan Nabi dan Rasul. Tak ada Tuhan. Orang fikir-fikir dia pun buat amal sendiri, dia pun kata, ya ni Tuhan suka. Tak ada. Suka tak suka ni Tuhan sendiri bagi tahu kepada Nabi dan Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka tahulah. Dan orang-orang inilah yang mengajak umatnya dan kaumnya supaya mengenal siapakah yang menciptakan alam ini, beriman kepada yang menciptakan alam ini, menyembah dan meminta hanya kepada pencipta alam ini. Ini. Kalau nak kira pakar, ramai dah tuan. Bukan sikit. Bahkan yang bukan Islam, ramai lagi pakar-pakar dalam perkara-perkara seumpama ini. Tapi tidak memadai dan tidak mencukupi. Pengetahuannya mesti kena lebih lagi daripada itu. Jikalau tidak, apa yang mereka ketahui itu tidak beri manfaat langsung kepadanya setelah dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tuan kitab kita lagi, di antara yang ditolak oleh akal manusia ialah bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan benda-benda kecil dan besar untuk manusia yang mungkin diperlukan dalam hidup ini telah lupa akan satu keperluan manusia yang tidak memperhatikan keperluan itu dari mula. Sedangkan ia adalah hak manusia yang paling besar dan yang paling tua sebagaimana telah anda ketahui. Benar, yang demikian itu takkan mudah terjadi. Bahkan Allah telah menjadikan dari kalangan manusia itu sendiri beberapa orang yang bersedia melakukan tugasnya kerana Tuhan telah mengenal kepribadian mereka. Maka dari sisinya diberinya mereka ilmu agama, akhlak dan syariah, dan membebani mereka dengan kewajipan mengajarkannya kepada hamba Allah dalam dunia ini. Tokoh-tokoh itulah yang kita namai Rasul-Rasul Allah dan Nabi-Nabinya. Selawat Allah dan kesejahteraannya untuk mereka. Siapa yang buat tugas tuan, melaksanakan tugas yang tadi, ialah orang-orang yang dilantik oleh Allah. Allah sendiri lantik mereka. Dia bukan buat pilihan macam kita buat pilihan raya nak pilih pemimpin. Nabi Rasul ni dipilih oleh Allah. Manusia nak terima tak nak terima, itulah ketentuan. Dan orang yang dipilih oleh Allah ini sangat istimewa. Mereka ini lebih mulia daripada malaikat. Manusia, tapi manusia yang tidak berdosa. Dan manusia tidak akan melakukan dosa. Sama ada kecil ataupun besar. Manusia suci daripada semua perkara dosa itu. Dan manusia ini ialah penghuni syurga yang diutuskan oleh Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan, kekufuran, az-zulumat, syirik yang banyak, ila nur, kepada iman, kepada Islam. Ini Nabi Rasul tuan. Kerja dia berat. Bukan ringan dah. Tapi itu pun manusia menolaknya. Orang yang tak nak terima kebenaran memang sifat dia begitu tuan. Kita kena ingat bahawa asas Islam ini ialah ilmu dan kebenaran. Asas dasar paksi Islam ialah ilmu dan kebenaran. Al-ilmu wal-haq. Dan asas kekufuran dan kesesatan
selain daripada Islam ialah al-jahlu wal kufr, iaitu kejahilan dan kekufuran. Kepalsuan lain daripada Islam sebenarnya jahil dan juga tertegak di atas sesuatu yang palsu. Dan mereka yang membawa ataupun kelompok-kelompok kesesatan ini, mereka pun tahu dia sesat. Mereka pun tahu dia tak betul, dia salah. Habis itu kenapakah mereka masih lagi berpegang dengan tak betul dan salah? Antara punca besar disebut oleh Allah dalam Al-Quran ialah kerana dua perkara. Pertama, hubbur riyasah, gila kepada kuasa. Yang kedua, hubbul mal, gila kepada kuasa, cinta kepada dunia. Dua ni tuan, manusia menolak kebenaran kerana dua. Gila kuasa, gila cinta kepada dunia. Dua tu je. Maknanya yang besar daripada dulu sampai kiamat. Itu je. Abu Jahal, Abu Lahab, bukan dia tak tahu bahawa Nabi kita Muhammad SAW ni seorang yang betul dan benar. Kerana mereka hidup dengan Nabi ini daripada Nabi belum lahir sampai Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sekali pun Nabi SAW tak pernah berbohong. Sekali pun tak pernah berbohong. Kita ni bangun pagi sampai gelap sebelum tidur, tak berapa kali bohong orang, tipu orang. Nak buka puasa pun nipu lagi. Beli kuih, dia nak harga murah. Lepas tu dia kata depan tu jual murah lagi daripada sini. Takkan sini tak boleh murah daripada sini. Walau depan dia pun tak tanya, tu nak beli kuih buka puasa, sempat lagi nipu orang. Nak beli kuih murah ni, dia kata depan tu jual murah. Walau depan tu dia pun tak tanya. Dengan harapan si pekedai ni turun sikit harga. Nak murah. Bukan murah turun banyak beringgit-ringgit. Kadang-kadang 50 sen je pun. Tapi sanggup nipu orang. Nak buat tuan. Ini kita manusia biasa. Jadi Nabi dan Rasul ni sekali pun tak pernah, walaupun sepatah berbohong, tidak. Bermakna mereka kenal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu ialah benar. Pertama, dari sudut perkataannya tak pernah bohong. Yang kedua, bukti bahawa Nabi ini sebagai seorang Nabi dan Rasul, Allah kirimkan kepada Nabi ini ribu-ribu, puluh-puluh ribu, bahkan ratus ribu mukjizat yang mereka nampak dengan mata lendai mereka sendiri. Untuk membuktikan bahawa Muhammad ini Nabi Rasul sungguh dan ia bawa ajaran yang benar. Untuk manusia terima dan beriman, tapi tak terima juga. Jangan lihat. Jadi kalau kita sebagai seorang Islam yang ajak manusia kepada kebaikan, tiba-tiba orang tak percaya kita tu, jangan pelik lah. Jangan pelik dan jangan rasa heran. Nabi kita tak pernah bohong pun, ada bukti mukjizat pun ditolak mentah-mentah oleh orang yang tak nak beriman. Jadi kalau kita nak silap kuat, tiba-tiba apa kita buat, tak rasa pelik, tak pelik langsung sebab kita ada kelemahan yang banyak. Manusia sempurna pun ditolak mentah-mentah. Tak beriman tuan. Abu Jahal tuan, Abu Lahab and the gang ni, kalau dia beriman kepada Rasulullah, masuk Islam pada zaman Nabi Allah, dia akan jadi mulia. Semata-mata menjadi sahabat Nabi cukup, cukup dah. Sebagai tiket untuk dia masuk surga cukup. Sempat dengan Nabi, boleh tengok Nabi, hidup dengan Nabi. Tiba-tiba tolak Nabi. Tuan bayangkan. Tidakkah rugi? Sedangkan Nabi SAW memuji para sahabat, hebat sahabat ni. Nabi SAW berkata apa tuan? Ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Nabi kita SAW pernah bersabda, sahabat-sahabat aku ini umpama bintang-bintang yang di langit. Sahabat-sahabat aku ni seperti bintang-bintang di langit. Mana-mana bintang yang manusia mengambil sebagai petunjuk untuk melepaskan diri daripada kesesatan, baik di laut dan di daratan, pasti dia akan mendapat petunjuk.
mendapat hidayah. Mana sahabat-sahabat Nabi ni, siapa yang ikut walaupun satu orang, hujung kehidupan dia akan mati dengan husnul khatimah dan akan jumpa dengan syurga. Ikutlah mana-mana sahabat. Jadi maknanya pengiktirafan yang besar Nabi SAW terhadap sahabat. Dan Nabi kita SAW, waktu Nabi kita wafat, Nabi kita meninggalkan sahabat seramai 124,000 orang. Tak termasuk yang sudah meninggal. Masa Nabi meninggal itu, sahabat yang masih hidup 124,000 orang. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam ilmu mustalah hadis. Bayangkan 124,000 orang yang beriman dengan Nabi setelah Nabi wafat. Maka inilah yang ditinggalkan. Maknanya kalau manusia ikut salah satu daripada 124,000 orang, pasti mereka akan mendapat surga. Dan mereka ini hidup bertebaran semua di semenanjung tanah Arab, bawa panji Islam. Bagaimana kita ketahui cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Punyalah dia lomba nak bawa kebaikan kebenaran, menyambung tugas seorang Nabi Rasul ini, nak bimbing umat ini kepada kebenaran, sehingga dia sanggup berjuang dalam usia 80-an. Meninggalkan bumi tanah airnya Madinah, pergi ke Turki, Kistintaniyah. Karena pernah Nabi bersabda, yang akan membuka Turki ini ialah sebaik-baik ketua dan tenteranya sebaik-baik tentera. Maka dia dengar saja Nabi sebut hadis ini, maka dia pun bersemangat dengan harapan dia termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi. Kalau dia tidak menjadi ketua, sebaik-baik tentera. Sehingga beliau pergi di sana, misi operasi untuk membuka Turki tidak kecapaian pada masanya, bahkan ia mati dalam misi tersebut. Dan sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu buat meeting tergempar. Bila mana mati sahabat besar ni, sahabat buat meeting tergempar. Bincang, adakah jenazah ni nak ke bumi di Turki atau kita buat balik ke bumi di Madinah? Ni sahabat besar tuan ni, umur 80-an, 80 tahun. Sampai anak cucu tu besar. Dia kata, anak kata ayah tak pergilah. Ayah umur banyak dah, berjuang banyak dah, hebat nak duduk-duduk. Untuk kampung suruh orang-orang muda je berjuang. Tak nak pergi juga. Umur 80 tahun tuan. Kita hari ni tuan, kadang-kadang kita ni kerana faktor umur juga, kita menjadikan ia sebagai alasan untuk kita buat kerja agama. Baik tuan. Tak serupa dengan Abu Ayyub ni. Ramai kata-kata kita bila ajak buat program untuk kita panggil masyarakat tentang kita bawa Islam ini. Kadang-kadang kita mengelak sebenarnya tuan. Mengelak tu, suruh orang muda setelah kita orang tua tu ni. Kita lama dah buat kerja ni, suruh orang muda pula. Tu alasan kita tak gitu. Kenapa? Kerana adanya hujah alasan sebab kita dah tua. Tapi orang muda pula sama juga mengelak. Dia kata apa? Dia kata kita suruh orang tua sebab orang tua ada lagi. Kalau orang tua tak ada, tak apalah kita orang muda pula. Sama-sama mengelak. Last sekali semua tahu kerja. Orang tua alasan dia sebab dia dah tua. Semua kerja ni pernah dia buat dah sebelum ni. Suruh orang muda pula. Orang muda pula kata, takkan dia nak buat, orang tua tu ada lagi. Tapi berbalik dengan Abu Ayyub, anak cucu besar. Dia kata, atuk pergilah. Kenapa atuk dah umur banyak dah, usia lanjut dah, 80 tahun. Bahkan kata tak silap ni 84 tahun. Mana pergi lagi jauh, 1000 batu tuan, 1000 batu daripada Madinah nak pergi Turki. Tapi atas dasar nak bawa Islam, panggil Islam, mereka sanggup mati. Artinya sahabat ini, kalau kita ikut, Masya Allah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, satu orang sahabat, tokoh yang hebat. Yang mana cuba kita ingat balik dalam peristiwa Nabi berhijrah. Bila mana Nabi sampai di Madinah, rumah Abu Ayyub inilah merupakan penginapan pertama dia dulu. Dan rumah Abu Ayyub ni dia istimewa sikit. Rumah dia 2 tingkat dah zaman tu. Zaman tu rumah dia 2 tingkat. Dan dia suruh Nabi ni berada tingkat atas, dia duduk di bawah. Pada peringkat awal, Nabi tak setuju. Nabi kata dia nak duduk di bawah. Maklumlah Nabi Rasul ni tetamu ramai. Tetamu ramai. Jadi kalau duduk tingkat atas, payah nak sambut tamu orang nak jumpa Nabi. Tapi maklumlah rumah dulu bukan macam kita, simi dan sebagainya. Jadi air kat atas tu turun kat bawah. Nabi duduk bawah.
Mana tuan rumah ni susah hati. Apa ini? Hebat tuan. Mati 80 tahun tu ditanam di ke bumi di Turki. Bila mana begitu dia kata kalau mati suruh ke bumi. Di mana ke bumi? Di berdepan dengan pintu masuk Kistiantaniyah pada zaman itu. Alasan tujuan dia kenapa disuruh dia wasiat ke bumi di situ. Dia kata aku nak dengar tapak kaki yang Nabi sabda ketua sebaik-baik ketua, tentera sebaik-baik tentera. Aku nak dengar tapak kaki dia orang ni mari. Dia nak sabarlah. Semangat mereka untuk Islam, nak menyampaikan Islam. Jadi kalau kita baca sejarah sirah Allah, malu untuk kita. Rasa malu pada diri kita. Sahabat Nabi, duduk dengan Nabi, umur banyak lanjut, atuk orang. Tinggal kampung demi Islam. Kalau kita hari ni tak kena tinggal kampung dah. Oh, duduk kampung dah. Beranak kampung tu, besar kampung tu, beranak minum menantu cucu di kampung tu, berjuang pun di kampung tu, tapi bila mana sampai masa, serah orang muda, kita orang tua dah. Mengelak banyak tuan. Jadi maknanya tuan, ini. Jadi kalau ikut sahabat-sahabat seumpama ini, Masya Allah, kita akan berjaya sebagaimana sahabat-sahabat juga berjaya. Nabi sebut itu. Bi'ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana sahabat aku yang kamu ikut, maka kamu akan mendapat petunjuk. Jadi ramailah. Jadi artinya mati di Madinah tak ramai. Kenapa? Karena mereka berperanan sungguh-sungguh keluar daripada Mekah Madinah untuk menyebarkan Islam. Sayyidina Ali tuan, mati dibunuh di Iraq. Asal orang Mekah. Mati di Iraq tuan. Dibunuh. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mati di Iraq juga. Dibunuh di sana, di Karbala. Sayyidina Muawiyah mati di Syam. Abu Darda, Bilal keluar mati di Syam. Mana yang mati jauh daripada tanah air sendiri demi untuk bawa manusia, nak selamatkan manusia daripada kesesatan. Jadi makna Abu Jahal dia tahu. Abu Lahab pun dia tahu bahawa Muhammad itu. Tapi kenapa tak terima? Kerana dua tadi. Dia kata kalau aku ikut Muhammad dalam hati kecil dia, takkan nak ikut orang miskin, orang rekeh, orang tak masyhur, orang tak terkenal. Aku ni pula, kalau pangkatnya pangkat besar, kaya raya, terkenal, takkanlah aku orang hebat kaya nak ikut orang lemah. Tak munasabah kata dia. Kemudian takkanlah orang korporat nak ikut orang miskin. Ni kerana rasa itulah mereka tak mau ikut tak. Bukan kerana Islam tak betul, bukan kerana mereka tak tahu. Sebab tu ketua-ketua agama seluruh dunia daripada dulu sampai hari ini sampai kiamat, bukan mereka tak tahu Islam itu betul, tetapi mereka tak mahu meninggalkan agama mereka, anutan mereka, kufur, syirik, sesat mereka, kerana mereka cinta kepada pangkat yang ada pada mereka yang mereka sandang pada waktu ini. Itu dia. Yang kedua, mereka cinta dengan dunia. Dengan sebab dia jadi ketua kepala walaupun sesat, maka dunia itu dapat dengan mudah. Maka pada tanggapan mereka, jikalau dia meninggalkan apa yang dia ada, maka dia akan jadi gendah. Maka harta dia jadi kurang. Sebenarnya salah. Kita dalam Islam tuan, resolu itu sudah ditentukan oleh Allah. Senang kaya kita tuan, umur 120 hari ni tuan, kita ada pada hari ni siap dah. Kita ikut skrip Tuhan je. Jadi inilah kerja-kerja yang berat yang dilakukan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi dan Rasul. Dan Nabi Rasul ni kita kena ingat juga ialah laki-laki, bukan perempuan. Sebab tu di akhir zaman ni Nabi SAW bagi tahu manusia ni macam-macam dakwa-dakwi. Ada orang perempuan mengaku jadi Nabi. Ini berat. Nabi ni pun merujuk kepada laki-laki. Kalau perempuan dia tak panggil Nabi, dia panggil Nabiyah. Mana ada seorang Nabi itu perempuan? Perempuan dia panggil Nabiyah. Mana ada Nabiyah dalam Islam, dalam agama, dalam hidup manusia? Tak ada Nabiyah tuan. Ada Nabi je. Tapi ada manusia, perempuan mengaku menjadi Nabi. Ada juga dalam sejarah. Ada. Jadi maknanya kita kena faham, kalau ada mana-mana perempuan dia mengaku menjadi seorang Nabi, itu pendusta besar. Itu ialah kuncu-kuncu kaki tangan Dajjal yang perlu diperangi.
Yang perlu diambil tindakan kerana Nabi-Nabi ni semua laki-laki dan tak ada seorang pun Nabi daripada orang perempuan. Tak ada. Kokok dalam kepala manusia cerita apa? Kokok ada Ustaz? Tak ada. Bahkan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun jikalau turun untuk menyampaikan apa-apa berita ataupun wahyu kepada Nabi dan Rasul, mereka kalau berupa dengan rupa manusia, dia berupa dengan orang laki-laki. Sekali pun tak pernah malaikat Allah berupa dengan seorang perempuan. Sekali pun tak pernah. Walaupun mereka boleh berupa, kalau nak berupa. Sebab Tuhan bagi kemampuan, dia boleh menambah. Mana mereka pun tak pernah berupa dengan orang perempuan. Sebab tu antara akidah yang sesat dan menyebabkan manusia jadi keluar dan murtad daripada Islam, mana-mana orang yang mengatakan malaikat itu ialah perempuan. Siapa beriktikad malaikat itu perempuan, dia terkeluar daripada Islam. Tapi sebaliknya, siapa yang beriktikad malaikat itu laki-laki, dia tidak keluar daripada Islam, tapi dihukumkan fasik. Tapi tak jadi kafir. Tapi siapa kata malaikat itu perempuan, jadi kafir. Baik, saya buat tanya tuan. Kenapa jadi macam tu? Awak tanya kita, kenapa jadi macam tu, Ustaz? Kenapa kalau orang tu kata malaikat laki-laki tak jadi kafir? Kenapa kalau kata malaikat tu perempuan jadi kafir? Kita nak jawab macam mana? Jawab sekali. Jadi yang ini dia kena buat program Ustaz tanya, Ustaz jawab. Tu dia. Ustaz tanya, Ustaz jawab lah. Ustaz tanya saya mana tahu. Kenapa tuan? Kerana tidak menjadi kupu manusia mengatakan malaikat itu lelaki, tapi jangan kata lelaki pula, walaupun kita kata tak kupu masih. Kerana setiap kali malaikat tadi, bila mana datang dalam rupa manusia, malaikat berupa dengan laki-laki. Maka sebab tu kalau ada orang kata malaikat lelaki itu, dia fasik, tak ada kafir. Kenapa boleh jadi kafir kalau kata malaikat itu perempuan? Betina. Kerana sesiapa mengatakan malaikat itu betina ataupun perempuan, maka akidah dia serupa dengan akidah musyrikin Mekah. Akidah orang kafir Mekah. Serupa. Jadi kalau akidah serupa, kafir juga mana? Kerana musyrikin Mekah, mereka beriktikad malaikat itu banatullah, anak-anak betina Tuhan. Ini iktikad orang kafir musyrikin. Dia kata Tuhan ni ada anak. Tapi anak bukan laki, anak dia perempuan. Orang tanya, siapa anak perempuan Tuhan? Dia kata anak perempuan Tuhan ni malaikat tu lah anak perempuan Tuhan. Nampak tu. Orang kafir mengatakan malaikat itu ialah anak-anak perempuan Tuhan. Kafir musyrikin Mekah. Jadi sebab itu mana-mana orang beriktikad malaikat itu betina ataupun perempuan, maka dia telah kufur. Kerana serupa iktikad dia dengan iktikad musyrikin Makkah. Kufur. Sebab itulah asas saya sebut dalam permulaan tadi, bahawa asas bagi Islam ialah ilmu, iman, kebenaran. Asas bagi kesesatan, kekufuran ialah al-jahlu, jahil, dan juga penyelewengan, kekufuran syirik. Jadi ketua-ketua agama mereka tahu, bukan tak tahu. Buktinya ialah Nasara Najran, ahli kitab daripada negara Najran, zaman Nabi. Dia berdialog, berdebat dengan Nabi. Dia kata dia lebih betul, lebih benar. Dan Islam yang dia bawa, dia mengaku Islam juga. Dia kata dia lebih betul, lebih benar daripada apa dibawa oleh Nabi kita SAW. Pendek cerita, beginilah. Daud pun kata betul benar. Kita jumpa, kita buat satu program. Kalau hari ni debat ke apa, iaitu mubahalah bersumpah laknat. Ni Nabi pernah hajuk orang Kristian bersumpah laknat
untuk menentukan dalam bab akidah siapa yang betul, siapa yang tak betul. Nabi cabar. Dan kita pun cabar tentang Islam. Mana-mana orang yang bukan Islam mengatakan akidah dia betul dan salah, kita bersumpah laknat. Jikalau siapa yang tak betul, maka dikutuk, dilaknat dan dihapuskan keturunannya sama sekali. Jangan tinggal bakul, biar mati habis. Jadi bila tuan, dia balik belakang rumah tabir ni, dia bakul suara buat ni. Ni ahli kitab Najran ni, Nasrani Najran. Dia kata macam mana kita ni? Dalam ramai-ramai sebab dia tahu dalam kitab Taurat yang disebut sifat-sifat Nabi akhir zaman sekian-sekian. Dan sifat itu tepat ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Sifat itu ada pada Nabi kita. Bermakna Nabi kita itu ialah Nabi akhir zaman disebut dalam kitab itu. Jadi di kalangan mereka pun cakap, dia kata Muhammad sebenarnya Nabi Rasul sungguh. Tapi tak ikut Nabi Muhammad. Walaupun dia tahu Nabi Muhammad itu Nabi Rasul. Maknanya apa? Kalau kita teruskan juga debat ini, kalau kita teruskan juga majlis sumpah laknat ini, teruk kita. Memang kita akan kena. Habis tu, kita balik. Balik tuan, tak jadi. Batalkan debat ni. Sebab tu sepanjang zaman, bila mana berlaku dialog dan debat antara Islam dengan bukan Islam, pasti yang bukan Islam akan kalah. Karena tuan-tuan, kalau Islam ni sifat dia benar. Benar dengan salah ni, mana orang boleh terima tuan? Sebab akal fitrah manusia ialah Allah set ni benda benar dia terima, benda salah dia tak terima. Jadi kalau dia teruskan, bila mana pecah tembelang, orang akan tinggal dia. Jadi kalau orang tinggal dia tak sabar dia, kuasa dia pun akan hilang. Bila mana kuasa hilang, ghalib dia, duit harta pun akan hilang. Jadi sebelum pecah tembelang, baik kita batalkan program ni. Tidakkah itu juga berlaku pada zaman kita? Sepanjang zaman tuan, bukan zaman kita, zaman Nabi berlaku dah. Bermakna sepanjang zaman kalau ada perkara ini semua orang tak berani, takut pecah tembelang. Mana kalaulah mereka bersumpah laknat sungguh, jadilah program pada zaman Nabi tu hancur lebur lama dah. Musyrik apa ni, Nasara Najran, mati habis tuan. Nabi cabar dan rakaman itu Allah rakamkan dalam Quran. Mubahalah ni. Kamu ajak anak cucu kamu, isteri kamu kumpul satu tempat. Kami ajak anak cucu kami, isteri kami kumpul satu tempat. Kita bersumpah kepada Allah, falaknatullah, laknat Allah turun alal kadzibin, ke atas pendusta. Laknat Allah akan turun. Jadi puak dia tahu, dia kata Muhammad ni betul. Sebab tu mereka tidak meneruskan program sumpah laknat tu. Dia tahu dah, kalau dia sumpah, dia akan dilaknat, dikutuk oleh Allah. Akan disumpah oleh Allah. Dia makan sumpahan. Maknanya mereka tahu Islam ni betul. Tapi kerana mereka tak terima, kalau tadi lah, kalau aku ikut Muhammad, habislah pangkat aku. Kalau aku ikut Muhammad, habislah ekonomi aku. Itu dia. Sampai bila-bila lah tuan, bukan zaman kita dah lah. Zaman bila-bila pun begitu. Tembung antara betul dan salah, pasti akan menang betul. Karena Quran pun sebut demikian. Nabi kita pun sebut demikian. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran tiba, kebatilan akan lenyap. Dan kebatilan sifat dia sentiasa lenyap. Sentiasa kalah. Maka kita jangan bimbang takut. Kita bawa Islam ni agama yang betul, agama yang benar. Dan mukjizat ada di tangan kita. Maknanya buku sakti ni. Ni, kitab sakti, kitab keramat. Selagi mana kitab ini berada pada tangan kita, kita tak akan dikalahkan dunia sampai akhirat. Pas takut apa kita duduk ni? Mana kalau kita berlawan, kita akan menang. Ni, kita pegang Quran ni. Quran ni mukjizat tuan. Sifat mukjizat apa tuan? Sifat mukjizat antaranya sifat dia benar. Yang kedua, sifat dia mengalahkan lawan. Mana-mana orang lawan, apabila orang tu ada mukjizat, orang lawan dia akan kalah. Sebab sifat mukjizat tu sendiri maknanya melemahkan lawan. Sebab tu Tuhan cabar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah cabar. Sekiranya kamu wahai manusia yang kupu ingkar, ada syok dan ragu-ragu tentang hamba aku Muhammad ini sebagai seorang nabi dan rasul,
Buktikan bahawa kamu itu benar dengan kamu menulis satu surah sebagaimana Al-Quran yang disampaikan oleh hamba aku ini. Cuma kamu datangkan, walaupun sependek-pendek surah, datangkan. Bahkan kalau kamu tak mampu untuk buat berseorangan, kamu boleh seru semua pemimpin atas muka dunia dan seluruh bahasa berkumpul, berbincang untuk buat satu surah nak lawan Islam, nak lawan Nabi Muhammad. Cuba kamu buat, kalau kamu boleh buat. Nescaya kamu tak mampu buat. Kalau kamu orang yang betul dan beriman, maka hari ini cabar juga. Mana-mana agama yang mengatakan dia betul. Bahkan Islam kata selain daripada Islam semua sesat, semua tak betul. Dasar tunggak dia kejahilan dan kepalsuan menipu orang. Maka buktikan bahawa kamu betul, datangkan satu surah biar seperti Quran. Tak boleh buat. Pasal dia melemahkan lawan. Betul orang nak lawan Islam berdebat berhujah. Tak berani sebab dia memang kalah. Habis itu, oleh kerana lawan tak boleh, dia ada kekuatan. Dia katok orang Islam. Nak berhujah takut. Sebab tu Islam lawan al-hujjatu bil-hujjah. Al-hujjah mesti dilawan dengan hujjah. Al-kitabu bil-kitab. Al-kitabatu bil-kitabah. Kalau kitab, kita karang kitab. Kalau berhujah, kita lawan hujah. Bermakna kalau awak berpaling daripada berhujah dengan kekerasan, itu petanda besar bahawa Islam itu betul, kamu salah. Ini kaedah kita Islam. Patut takut apa? Kita dah main takut bimbang. Ustaz nama kalau kita. Kalau apa kita ada mukjizat, kitab sakti. Kitab sakti ni tuan tak ada pada orang lain. Hanya ada pada Islam. Pada non-Muslim tak ada kitab sakti. Mana kalau dia berpindah daripada tinggal segala syirik pegang pada kitab sakti sebagaimana kita berpegang, maka dia akan selamat sebagaimana kita dunia sampai akhir. Ini Nabi duduk bagi pelan siang malam tuan. Kita duduk kuliah, duduk ajak orang ni tujuannya untuk kita selamat. Dalam bab dunia Tuhan buat beri berlebih kurang. Ada kaya, ada miskin, ada hebat, tak hebat. Itu urusan dunia, tak ada masalah. Yang penting, kalau akidah kita betul, susah ke senang ke kita, di sana nanti kita dapat syurga. Tapi atas dunia, kalau awak senang sekalipun, kaya takdirnya seperti Qarun, tapi kalau kamu tak beriman, kamu juga akan binasa seperti nasibnya Qarun, dunia dan juga akhirat. Tidak ke itu, malang dan sayang buat kamu. Biar nikmat ini, kalau kita dapat nikmat, biar nikmat kekal sampai ke syurga. Kalau azab, biar kita berhenti setakat dunia aja. Mati kita tu dapat. Ini gagasan yang besar dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul untuk menyelamat dunia ini daripada kekufuran dan juga kesesatan. Kemudian bagaimana kita nak kenal Nabi, maka yang ini insya-Allah Tuhan kita akan sambung dalam pertemuan dan sesi kuliah kita yang akan datang. Tajuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqan wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa